Memang lagi puas dengar lepas Tok Syafinas tegur macam ni. Itulah satu daripada beratus komen yang ditinggalkan netizen apabila berpuas hati ketika menyaksikan juri profesional. Datuk Syafinas selamat mengongsikan sedikit tips nyanyian kepada Hussain pada konsert minggu ke-6 program Big Stage Rocket Fail malam tadi. Menerusi potongan video yang dikongsikan di akaun TikTok Rocket Fail Entertainment itu, kelihatan Datuk Syafinas dengan rela hati naik ke atas pentas untuk memberikan tips nyanyian kepada Hussain, dan jelas sekali Hussain dapat mengeluarkan lontaran vokal yang lebih baik apabila diajar oleh guru vokal yang juga juri tetap program Gegar Vaganza tersebut. A little bit more expression. Sampai di sini saja cinta yang dipertahankan. Anggaplah ini suratan satu perpisahan. So you tak boleh harapkan ini je bekerja. Dia ni kena support your tone. Bisa. Support. Okay, saya nak suruh you bend sikit. Bend, Hussain. Bend. Sebenarnya kalau you plank, method plank tahu tak? Plank. Oh yang bawah tu, yang bawah tu. Okay. Tapi oleh kerana kita tak naklah buat kat sini kan. Okay. So jangan bongkok macam duduk. Macam duduk. So you boleh rasa tak tension kat sini? Okey. Rasa kan? Rasa kan? Rasa tu masa you berdiri pun kena sama. Masa you nyanyi perpisahan tu. Okay? Masa? Okay. Kita cuba ambil yang bahagian tu je. Bahagian chorus tu je. Ambil chorus, ambil. Muka tu jangan. Muka sonok. Nanti bila ada keputusan, sekolah keputusan ni bro. Okay? Try. Okay, go. Anggaplah ini suratan satu perpisahan. Understand? You kena rasa tu, support tu. Sama. Okay. Okey. Okay? Alright. Thank you, Tuan Raya. Terima kasih, Tuan. Subscribe with notifications on.